So ni adalah video pre-setup untuk starter pack A, yang di mana akan dapat satu tablet dengan yang ni lah, printer mobile. Okay. So dia pastikan on, tekan lama kat sini dia akan jadi akan keluar lampu hijau macam ni lah. So dia pastikan dia connect bluetooth dekat device. Okay, nama dia adalah RPP 02N 02N macam tu. So kita connect. Dan password dia selalunya akanlah 04 kali 0000. Okay. So bila dia dah connect, kita pastikan dia, okay, tak apa. So yang dia kemudian kita onkan tekan add my step, dia akan minta kita masukkan license key lah. So masukkan license key yang akan diberi. Okay, so kemudian boleh masukkan email dan juga password. So tekan je confirm masuk. So kita di sini kita pilih store lah. So ini boleh pilih store mana satu. So kemudian kita kena pilih device mana satu, post device. So dipilih. Selalunya kita akan customer akan ada satu akan dapat dengan post main post lah. So mesti masuk main post. So tekan next. Okay, so yang ni boleh masuk lagi sekali. Tekan je OK. Tekan clock in. Tekan confirm. Okay, so dekat sini, pergi dekat bahagian atas ni, tekan setting. Pergi dekat bahagian printer. Pergi dekat tekan tambah dekat bawah. Okay, connect Bluetooth and USB. Yang ni nama tulis katakanlah ada cashier kan. Yang ni untuk cashier, tulis cashier. Dekat bahagian bawah ni, kita boleh tekan scan untuk search printer, and then tekan select kat bawah ni, cari printer yang tadi tu lah. Ni, contohnya ni. Okay, lepas tu onkan pengisi ambil untuk customer dapat receipt lah. Kalau perlukan order untuk bahagian apa, boleh onkan print order dekat bahagian bawah ni. Automatic print receipt ni kalau nak keluar receipt automatic lah. Ini terpulang kepada tuan-tuan atau puan-puan. And then kita boleh tick bahagian dapur ataupun bahagian air. Kalau nak dua-dua pun boleh. So tekan je save. So dekat bahagian sini kita boleh buat print test untuk test lah. Kalau kita dah connect dengan printer ni ke belum. Kalau dah connect dia akan keluar terus. Test print, test receipt dah keluar dekat sini. Itu. Okay. So nanti bila nak pakai, just tekan je open shift, dah boleh pakai lah. Cuma yang ni tak ada cash drawer, package tak ada cash drawer. Lepas tu dah boleh masukkan duit modal untuk start berniaga.